Salam sejahtera. Kumpulan kami akan menganalisis keutuhan wacana, kejelasan penulisan akademik dan ketepatan sumber rujukan dalam artikel. Izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya dari atas ke bawah. Yang pertama, Ong Ting Ren. Yang kedua, Lee Ming En. Ketiga, Yu En Chun. Dan keempat, Wo Yong Ye. Kami akan menganalisis sebuah artikel yang bertajuk Amalan Kesantunan Berbahasa dalam Komunikasi Formal dan Tidak Formal dalam kalangan pelajar universiti. Pengenalan. Analisis terhadap sesebuah artikel akademik memerlukan penelitian mendalam terhadap beberapa komponen asas yang menentukan kualiti dan impak karya tersebut. Tiga teras utama dalam penilaian ini ialah keutuhan wacana, kejelasan penulisan dan ketepatan sumber rujukan. Gabungan ketiga-tiga elemen ini membentuk satu kerangka kerja yang menilai bagaimana sesuatu hujah dibina, disampaikan dan disokong. Sekarang, saya akan serahkan kepada kawan saya, Yu En Chun. Selamat sejahtera, seterusnya saya akan menerangkan apa itu wacana. Menurut kepada Ramina Haji Sabran et al. 1987, wacana yang baik dikenali sebagai keutuhan wacana. Keutuhan wacana terhasil apabila wujudnya susunan yang teratur dan berurutan dalam sesuatu wacana. Keutuhan wacana penting bagi menentukan sesuatu satuan itu dianggap sebagai wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. Dalam konteks linguistik dan komunikasi, wacana merujuk kepada unit bahasa yang lebih besar daripada ayat, melibatkan penggunaan bahasa dalam konteks sosial, budaya dan komunikasi. Ia merangkumi teks lisan dan tulisan yang mempunyai struktur dan makna yang saling berkaitan. Wacana bukan sekadar ayat tetapi mencerminkan nilai budaya, etika dan strategi komunikasi dalam masyarakat. Selain itu, wacana mempunyai dua jenis, iaitu wacana formal dan wacana tidak formal. Wacana formal digunakan dalam situasi rasmi seperti komunikasi dengan pensyarah, pegawai atau dalam media massa. Manakala wacana tidak formal digunakan dalam perbualan harian antara pelajar, rakan sebaya atau semasa aktiviti sosial. Sekarang saya akan menerangkan beberapa jenis keutuhan wacana. Pertama sekali iaitu keutuhan semantik. Keutuhan semantik merujuk kepada Farida Nazir et al. 2014 menjelaskan keutuhan semantik sebagai hubungan yang wujud antara bahagian-bahagian wacana. Keutuhan melibatkan hubungan-hubungan antara klausa dengan ayat yang terdapat dalam hasil penulisan. Keutuhan semantik boleh difahami melalui dua jenis, iaitu hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana. Yang kedua ialah kesatuan latar belakang semantik. Bagi analisis keutuhan semantik, contohnya, kesantunan berbahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang tertib dan halus, bahasa yang mempunyai nilai hormat kepada seseorang, mempunyai unsur keteguhan dan persetujuan. Dalam contoh ini, penulis menyusun klausa secara berurutan dan saling melengkapi makna utama. Justeru itu, perkara ini menunjukkan bahawa wujud hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana. Kesannya, keutuhan semantik tercapai melalui kesinambungan makna yang logik dan tersusun. Bagi keutuhan yang kedua adalah keutuhan fonologi. Fonologi adalah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Kamus Dewan 2007 memberi maksud keutuhan sebagai perihal tentang sifat atau keadaan utuh, kebulatan atau kesempurnaan. Keutuhan fonologi yang terdapat dalam sesuatu wacana lisan dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara, dan intonasi suara. Keutuhan fonologi digunakan untuk menimbulkan hubungan semantik yang berbeza-beza antara bahagian-bahagian wacana.
Dalam wacana tulisan, unsur-unsur paralinguistik ini ialah alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Dalam wacana tulisan, alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Dalam wacana lisan pula, ekspresi wajah iaitu keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan merupakan alat-alat untuk membantu memahami ujaran. Bagi contoh keutuhan fonologi ialah berbudi bahasa adalah percakapan dan komunikasi yang baik, elok dalam tutur kata, halus tutur kata, hormat, bijaksana. Untuk analisisnya adalah penulis menggunakan struktur ayat berulang dan berirama. Oleh itu, perkara ini menunjukkan bahawa penulis ingin menekankan nilai kesantunan secara berturutan. Maka, wujud keutuhan fonologi melalui intonasi dan pengulangan bunyi. Sekarang, saya akan menerangkan keutuhan leksikal. Menurut Ramina Haji Sabran dan Rahim Shah 1985 tahun, kajian bahasa untuk berlatih maktub pengguruan, keutuhan leksikal merujuk kepada hubungan makna iaitu semantik yang wujud antara kosakata dalam sesuatu wacana. Secara ringkasnya, ia adalah cara bagaimana pemilihan perkataan yang tepat mengikat keseluruhan teks menjadi satu kesatuan yang padu. Keutuhan ini dicapai apabila kosakata yang dipilih adalah serasi dan sesuai dengan konteks yang berfungsi untuk menjalin pertalian makna antara satu bahagian teks dengan bahagian yang lain. Terdapat 6 jenis hubungan keutuhan leksikal, iaitu pengulangan, sinonim, antonim, hiponim, kolokasi, pembuka dan penutup. Yang pertama, hubungan pengulangan. Contoh perenggan yang saya ambil dalam artikel ini, saya menganalisis bahawa perkataan kesatuan berbahasa dan komunikasi diulang secara konsisten dalam ketiga-tiga ayat pertama abstrak untuk mewujudkan kesinambungan topik. Yang kedua, hubungan hiponim, iaitu hubungan khas umum. Contoh ayat yang saya ambil dalam artikel ini iaitu kesantunan berbahasa ketika berkomunikasi amat dititik beratkan oleh masyarakat di Malaysia, khususnya orang Melayu. Saya analisis bahawa umum ialah masyarakat di Malaysia, manakala khas ialah orang Melayu. Yang ketiga, antonim, iaitu perlawanan makna. Contoh ayat yang saya ambil dalam artikel iaitu kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti amalan kesatuan berbahasa yang diamalkan oleh pelajar UUM dalam konteks komunikasi formal dan tidak formal. Membandingkan elemen kesatuan berbahasa yang diamalkan oleh pelajar mengikut cantina dan membincangkan kesan terhadap amalan kesatuan berbahasa dalam komunikasi kepada pelajar. Saya analisis bahawa pasangan kata formal dan tidak formal adalah antonim yang menjelaskan dua konteks berbeza yang digaji. Keempat, hubungan kolokasi, iaitu penggunaan bersama. Contoh ayat yang saya ambil dalam artikel iaitu amalan kesatuan berbahasa adalah perkara asas dalam sesebuah komunikasi, gambarkan aturan sosial dalam sesebuah masyarakat dan menjadi prasyarat bagi kerjasama sebuah komunikasi. Saya analisis frasa aturan sosial ialah contoh kolokasi di mana perkataan aturan dan sosial digandingkan untuk membawa makna spesifik dalam konteks sosiologi dan komunikasi. Sekarang, saya akan menerangkan keutuhan gramatikal. Menurut Ramina Haji Sabran, seperti yang dibincangkan dalam karyanya, kajian bahasa untuk pelatih maktab pengguruan. Keutuhan gramatikal merujuk kepada hubungan antara unit-unit bahasa yang berdasarkan sistem tata bahasa untuk menghasilkan satu wacana yang padu. Ia adalah cara bagaimana ayat-ayat dan perenggan diikat bersama bukan melalui makna perkataan, iaitu leksikal, tetapi melalui penggunaan alat-alat tata bahasa yang betul. Terdapat 4 jenis gramatikal, iaitu penanda rujukan,
penanda elipsis, penanda pergantian dan penanda penghubung. Pertama, penanda rujukan iaitu reference. Contoh ayat yang saya ambil dalam artikel iaitu kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti amalan kesatuan berbahasa. Saya analisis bahawa kata ganti nama tunjuk ini digunakan sebagai rujukan anafora iaitu merujuk kembali kepada kajian yang sedang dibincangkan yang telah diperkenalkan dalam konteks keseluruhan abstrak tersebut. Yang kedua, penanda elipsis. Contoh ayat yang saya ambil dalam artikel ini iaitu kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti amalan kesatuan berbahasa yang diamalkan oleh pelajar UUM dalam konteks komunikasi formal dan tidak formal, membandingkan elemen kesatuan berbahasa yang diamalkan oleh pelajar mengikut jantina dan membincangkan kesan terhadap amalan kesatuan berbahasa dalam komunikasi kepada pelajar. Saya analisis bahawa ini adalah contoh elipsis iaitu pengguguran subjek dan sebahagian predikat. Ayat penuh bagi klausa kedua ialah kajian ini bertujuan untuk membandingkan elemen. Ayat penuh bagi klausa ketiga ialah kajian ini bertujuan untuk membincangkan kesan. Frasa kajian ini bertujuan untuk telah digugurkan iaitu diaplisiskan dalam klausa kedua dan ketiga kerana maknanya sudah difahami berdasarkan klausa pertama. Ketiga, penanda penghubung. Orang belajar UUM mengamalkan kesatuan berbahasa dalam konteks formal dan selebihnya sebanyak 68% iaitu 85 orang responden sahaja yang kurang menitik beratkan elemen kesatuan berbahasa ketika berkomunikasi dalam konteks formal. Saya analisis bahawa perkataan selebihnya berfungsi sebagai pengganti. Ia menggantikan frasa yang lebih panjang seperti pakir responden atau responden yang lain. Ini menjadikan ayat lebih ringkas dan efisien. Kejelasan dalam penulisan. Aziz Saleh 2007 menyatakan kejelasan sebagai isi kandungan yang jelas, tepat, tidak kabur dan senang orang memahami. Dalam penulisan akademik, setiap pandangan dan hujah yang dikemukakan lazimnya disokong dengan bukti yang kukuh. Tujuannya adalah untuk menjadikan hujah dan fakta lebih jelas dan difahami oleh pembaca. Yang pertama ialah penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Zuhana 2016 menjelaskan komunikatif dalam pendidikan merupakan suatu inovasi baharu dan strategi pada bidang pembelajaran di mana keterampilan menyampaikan akan lebih cepat berkembang jika dipraktikkan dalam komunikasi secara aktif. Contohnya, amalan kesantunan berbahasa dalam komunikasi turut dipengaruhi oleh jantina. Jantina ialah pemboleh ubah penting dalam mana-mana kajian bahasa atau komunikasi. Ekrit dan McConnell-Jinnett 2003 menjelaskan bahawa kajian yang melibatkan jantina merupakan satu penelitian terhadap apa-apa yang dilakukan oleh mereka. Gaya bahasa akademik terselah melalui penggunaan istilah teknikal seperti pemboleh ubah, kajian bahasa, komunikasi dan penelitian yang lazim digunakan dalam penulisan ilmiah, penyertaan rujukan kepada sarjana seperti Ekrit dan McConnell-Jinnett 2003 turut memperkukuh kesan formal dalam penulisan tersebut. Selain itu, struktur ayat disusun dengan lengkap, jelas dan berperinci dalam bentuk penerangan serta huraian yang teratur. Penulisan ini juga mengekalkan ketepatan bahasa dengan mengelakkan penggunaan bahasa pasar, dialek atau kata-kata tidak baku. Nada yang digunakan bersifat objektif dan tidak peribadi, kerang ayat tidak melibatkan pendapat individu, sebaliknya menyampaikan maklumat berdasarkan kajian. Seterusnya ialah penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif ialah penggunaan perkataan yang neutral dan tidak mengandungi elemen yang berkaitan emosi atau bersifat ambiguity. Perkataan atau kosakata umum boleh digunakan untuk menggambarkan makna tertentu dalam laras tertentu. Contohnya, kesantunan berbahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang tertib dan halus, bahasa yang mempunyai nilai hormat kepada seseorang,
mempunyai unsur keteguhan dan persetujuan, mempunyai nilai kerendahan hati, kesetiaan dan berintegriti ketika berkomunikasi. Penulisan ini mengekalkan gaya akademik kerana tiada pendapat peribadi atau emosi yang diketengakan. Ayat tidak menggunakan kata ganti diri seperti saya atau kita dan mengelakkan ekspresi pendapat seperti saya berpendapat atau pada pandangan saya. Semua maklumat disampaikan secara neutral dan bersifat penerangan umum dengan menjelaskan definisi kesantunan berbahasa berdasarkan ciri-ciri yang diterima secara umum, bukan daripada pengalaman atau nilai peribadi penulis. Nada akademik dan deskriptif turut tersela melalui penggunaan istilah formal seperti nilai hormat, keteguhan, persetujuan, kerendahan hati, persetiaan dan berintegriti, sekaligus menunjukkan fokus pada penyampaian maklumat bukannya emosi. Yang ketiga ialah penulisan ayat yang jelas. Menurut Gunning dan Fogg 1952, penulisan yang jelas ialah penulisan yang mudah difahami oleh pembaca kerana menggunakan ayat yang ringkas, tepat dan tersusun dengan baik. Begitu juga, Hornby 2015 menyatakan bahawa ayat yang jelas memerlukan penggunaan perkataan yang sesuai, struktur tata bahasa yang betul dan penyampaian idea secara langsung tanpa kekeliruan. Contohnya, program rancangan bual bicara radio yang berbentuk panggilan masuk turut menitik beratkan elemen kesantunan ketika dalam komunikasi dua hala. Ayat tersebut dikategorikan sebagai penulisan yang jelas kerana menyampaikan makna secara terus tanpa unsur yang mengelirukan. Idea utama dinyatakan dengan tepat, iaitu program bual bicara radio yang melibatkan panggilan masuk turut memberi penekangan kepada elemen kesantunan dalam komunikasi dua hala. Struktur ayat tersusun secara logik, bermula dengan subjek, diikuti penerangan dan diakhiri fokus utama, menjadikan mesej mudah difahami oleh pembaca. Selain itu, penggunaan istilah formal seperti menitik beratkan elemen kesantunan dan komunikasi dua hala menunjukkan ketepatan bahasa yang sesuai dalam penulisan akademik. Ketiadaan bahasa figuratif, emosi atau frasa yang tidak baku turut mengukuhkan kejelasan ayat tersebut. Yang terakhir ialah struktur perenggan yang logis. Perenggan tersebut dikategorikan sebagai penulisan yang logis kerana idea disusun secara teratur dan berurutan. Ia bermula dengan kenyataan umum mengenai isu kesantunan berbahasa dalam kalangan masyarakat Malaysia, diikuti dengan sokongan daripada tokoh profesional seperti Dato' Sri Utama Dr. Rais Yatim dan Senator Dato' Dr. Firdaus Abdullah yang memberikan bukti dan pandangan berasaskan fakta. Selepas itu, perenggan menegaskan implikasi keadaan tersebut terhadap generasi muda dan kepentingan kajian empirikal sebelum menutup dengan tujuan kajian secara spesifik. Struktur ini menunjukkan aliran pemikiran yang jelas dari kenyataan umum kepada sokongan bukti, kepada analisis, kepada tujuan kajian, menjadikan perenggan mudah difahami dan logik. Kepentingan kejelasan dalam penulisan akademik. Yang pertamanya ialah memudahkan pemahaman. Penulisan yang jelas membolehkan pembaca memahami konsep, hujah dan maklumat yang disampaikan tanpa kekeliruan. Ia mengurangkan salah tafsir dan membantu pembaca mengikuti aliran idea secara logik. Yang kedua ialah menunjukkan profesionalisme. Penulisan akademik yang jelas mencerminkan tahap profesionalisme penulis. Ia menunjukkan bahawa penulis menguasai topik dan mampu menyusun hujah secara sistematik. Yang ketiga ialah meningkatkan kredibiliti. Apabila penulisan mudah difahami dan tersusun, ia meningkatkan kredibiliti penulis dan meyakinkan pembaca terhadap ketepatan dan kebolehpercayaan hujah yang dikemukakan. Yang keempat ialah memudahkan penilaian akademik. Dalam konteks pendidikan, kejelasan membolehkan pensyarah atau pengkaji menilai idea dan hujah dengan lebih tepat. Kekeliruan dalam penulisan boleh menjejaskan pemarkahan atau penerimaan kajian. Yang kelima ialah menyokong aliran logik.
Kejelasan membantu mengekalkan aliran logik dalam penulisan di mana setiap hujah atau fakta disusun secara sistematik dan mudah diikuti oleh pembaca. Yang terakhir ialah mengelakkan kesalahan interpretasi. Penulisan yang kabur atau terlalu kompleks boleh membawa kepada salah tafsir, sedangkan tujuan akademik adalah untuk menyampaikan idea secara tepat dan objektif. Sekarang, saya akan menerangkan tentang analisis keempat-empat konsep penulisan. Pertama, konsep idea yang mengandungi isi dan huraian. Konsep kedua iaitu konsep organisasi penulisan yang mengandungi kohesi dan koherensi. Konsep ketiga iaitu konsep bahasa dan gaya penulisan. Konsep yang terakhir ialah konsep nilai dan kesedaran yang mengandungi nada dan etika penulisan. Konsep pertama iaitu konsep idea yang mengandungi isi dan huraian. Analisis. Idea utama dalam petikan ini ialah kemerosotan amalan kesantunan berbahasa dalam kalangan remaja Malaysia. Huraian disokong dengan pandangan tokoh seperti Dato' Sri Utama, Dr. Rais Yatim dan Senator Dato' Dr. Firdaus Abdullah yang menekankan kebimbangan terhadap penurunan nilai kesantunan. Contoh petikan, kesantunan berbahasa ketika berkomunikasi dalam kalangan masyarakat di Malaysia bukanlah isu baharu. Malah amalan ini kian sinar lebih-lebih lagi dalam kalangan remaja. Petikan ini menunjukkan penulis berjaya mengemukakan isu yang relevan dan menyokongnya dengan bukti autoritatif. Konsep kedua ialah konsep organisasi penulisan yang mempunyai kohesi dan koherensi. Kohesi ialah pautan bahasa antara ayat yang menggunakan pelbagai teknik. Pertama, pengulangan kata kunci, amalan kesantunan berbahasa, mengekalkan fokus idea, penanda urutan dan perbandingan, sama ada mahupun hanya sahaja. Dalam konteks formal ini menunjukkan kesinambungan maklumat. Kata rujukan ini merujuk kepada konteks sebelumnya menghubung idea dengan jelas. Koherensi, kesatuan dan aliran logik idea. Ayat pertama, pengertian tata umum. Ayat kedua, perbandingan kumpulan kecil. Ayat ketiga, penjelasan konteks. Formal menyokong dapatan utama. Urutan dari umum kepada khusus kepada penegasan menjadikan perenggan tersusun dan mudah difahami. Contoh petikan, pertama, amalan kesantunan berbahasa pelajar di UUM sama ada dalam konteks formal maupun tidak formal menunjukkan sebanyak 93.2% orang responden mengamalkan kesantunan berbahasa pada tahap yang tinggi. Hanya 6.8% orang responden sahaja yang kurang mengamalkan kesantunan berbahasa ketika berkomunikasi iaitu pada tahap yang sederhana. Contoh petikan kedua, dalam konteks formal ini, amalan kesantunan berbahasa dalam komunikasi diaplikasikan oleh pelajar dan menunjukkan pada tahap tinggi iaitu melebihi 90%. Konsep ketiga ialah konsep bahasa dan gaya penulisan. Analisis. Bahasa yang digunakan bersifat deskriptif dan syarat dengan nilai estetika bahasa Melayu klasik. Gaya penulisan ini menekankan keindahan dan kepelbagaian makna kesantunan, memperlihatkan kehalusan budaya Melayu. Penggunaan senarai adjektif yang panjang menimbulkan kesan retorik yang kuat dan memperkukuh mesej penulis. Contoh petikan, berbudi bahasa adalah percakapan dan komunikasi yang baik, elok dalam tutur kata, halus tutur kata, hormat, bijaksana, tinggi budi bicara, pemurah, belas kasihan, beradab, bersopan santun, bertata tertib, berbudi pekerti mulia, tingkah laku yang baik dan akhlak yang baik dalam diri setiap individu dan masyarakat. Konsep yang terakhir ialah konsep nilai dan kesedaran yang mempunyai nada dan etika penulisan. Analisis. Nada penulisan bersifat patriotik dan menyuruh kepada tanggungjawab kolektif. Penulis menekankan etika berbahasa sebagai cerminan identiti nasional dan moral masyarakat. Contoh petikan, amalan kesopanan dan kesusilaan oleh semua rakyat Malaysia seperti yang termaktub dalam
Prinsip rukun negara perlulah disemarakkan dalam semua konteks lapangan agar ianya menjadi gambaran nilai budaya bangsa di Malaysia. Petikan ini menunjukkan kesedaran tinggi terhadap peranan bahasa dalam pembentukan jati diri dan perpaduan bangsa. Itu sahaja daripada saya. Akhir sekali, saya ingin menerangkan apa itu sumber rujukan akademik. Sumber rujukan akademik ialah bahan ilmiah berkualiti tinggi yang ditulis oleh pakar atau penyelidik dalam sesuatu bidang. Ia digunakan sebagai asas untuk membina hujah, menyokong fakta dan memberikan bukti dalam penulisan ilmiah seperti esei, tesis atau artikel jurnal. Mengapa sumber rujukan sangat penting? Hal ini dikatakan demikian kerana sumber rujukan adalah untuk mewujudkan kredibiliti, bukti, mengelakkan plagiarisme dan mewujudkan kualiti. Mewujudkan kredibiliti dapat menjadikan penulisan lebih dipercayai kerana disokong oleh kajian pakar. Bukti dapat menggantikan pendapat peribadi dengan fakta dan tata yang telah disahkan. Elak plagiarisme dapat memberi penghargaan kepada penulis asal menunjukkan integriti akademik. Mewujudkan kualiti iaitu menunjukkan penulisan telah membuat kajian yang mendalam serta memahami perbincangan sedia ada dalam topik anda. Contoh petikan ini juga merupakan petikan naratif iaitu menurut Nohana et al. Pada tahun 2010, kata perbilangan adat mempunyai unsur-unsur santun seperti penggunaan maksim santun atau berhema, penggunaan maksim budiman atau kedermawan dan penggunaan maksim sokongan atau sanjungan. Nama penggaji diintegrasikan dalam ayat. Penulis memulakan ayat dengan frasa menurut Nohana et al. Yang secara langsung menjadikan nama penggaji sebagai sebahagian daripada penceritaan ayat tersebut. Fokus kepada sumber. Pilihan ini dibuat untuk memberi penekanan kepada siapa yang mengemukakan pandangan tersebut, iaitu Nohana dan rakan-rakannya, menjadikan autoriti mereka dalam perbincangan mengenal perbilangan adat. Penggunaan et al., singkatan et al. Bermaksud dan lain-lain digunakan menandakan bahawa sumber asal ditulis oleh 3 atau lebih pengarang. Ini adalah amalan biasa dalam gaya situasi seperti APA. Petikan daripada sumber media. Contoh ayat yang saya ambil dalam artikel ini iaitu Mantan Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Dato' Seri Utama Dr. Rais Yatim, Utusan Malaysia pada 1 Julai 2011 mengatakan bahawa generasi muda berdepan dengan isu dahap kesantunan yang semakin membimbangkan. Pendapat ini turut disuarakan oleh Senator Dato' Dr. Firdaus Abdullah, Utusan Malaysia pada 7 Julai 2011 dalam sidang Dewan Negara yang mengatakan bahawa penggunaan bahasa oleh golongan muda merosot nilai kesantunannya kerana segelintir daripada mereka tidak segan sila bertindak beradab ketika berkomunikasi. Dato' Seri Utama Dr. Rais Yatim, Utusan Malaysia pada 1 Julai 2011 mengatakan bahawa ini adalah petikan naratif kerana nama individu yang dirujuk Dato' Seri Utama Dr. Rais Yatim dijadikan sebahagian daripada penceritaan ayat. Maklumat sumbernya Utusan Malaysia 1 Julai 2011 diletakkan dalam kurungan sejurus selepas nama untuk memberikan konteks. Ayat kedua disuarakan oleh Senator Dato' Dr. Firdaus Abdullah iaitu Utusan Malaysia 7 Julai 2011. Ini juga adalah petikan naratif. Nama Senator Dato' Dr. Firdaus Abdullah diintegrasikan ke dalam ayat melalui frasa disuarakan oleh, sama seperti contoh pertama. Ia menekankan siapa yang memberikan pandangan tersebut. Dalam petikan ini, penulis memilih untuk menggunakan petikan naratif bagi kedua-dua sumber. Tujuannya adalah untuk memberikan penekanan dan autoriti kepada individu yang mengeluarkan kenyataan tersebut, iaitu seseorang mantan menteri dan seorang senator, menjadikan hujah mengenai isu kesantunan dalam kalangan remaja lebih kukuh dan meyakinkan. Ini merupakan rujukan artikel. Format pengarang tahun. Gaya APA menggunakan format pengarang tanda koma tahun.
petikan ini mengikut format tersebut dengan meletakkan nama pengarang iaitu Awang Syariat diikuti dengan tahun terbitan 2007. Penggunaan tanda koma. Terdapat tanda koma yang memisahkan nama pengarang dan tahun iaitu satu lagi faktoran dalam gaya APA. Ada sekali jenis petikan kurungan. Ini adalah contoh petikan kurungan iaitu parenthetical citation yang standard dalam gaya APA di mana semua maklumat diletakkan di dalam kurungan di akhir ayat. Itu sahaja analisis kumpulan kami. Sekian, terima kasih.